Aku sebenarnya dah malas kalau nak ride ke kebun, tapi kali ni vibe dia lain macam, babe. Assalamualaikum, apa khabar semua? Ride aku kali ni adalah ride santai balik hari je. Kami akan menuju ke satu kebun durian yang terletak dekat Kuala Pilah. Dan ada kat sana nanti kita orang akan pulun lah makan durian. Macam biasa, aku berempat sahaja ride kali ni, iaitu Radi, Rafi, Zamron dan akulah. Untuk pergi ke sana, kita orang plan lalu Hulu Langat, sama seperti ride ke Mersing sebelum ni. Jadi RV untuk kami berkumpul adalah di RNR Kinrara di Highway Kesas. Radi bawa anak dia daripada duduk kat rumah kan. Kalau tak ada aktiviti lah budak-budak ni. Kuburan dulu selalu juga lalu sini. Memang pernah kerja kat sini, lalu kat sini. Aduh, tempat yang popular dengan jam. Dah sampai dekat mana ni area dekat MRR tu. Ada pandan tu je. Sebenarnya kita nak melalui Hulu Langat untuk pergi ke Kuala Pilah. Masa kat sempang inilah kawan aku si Bron tiba-tiba slowkan motor dia. Seolah-olah macam ada masalah dekat motor dia tu. Jangan Bron, nanti cancel pula lagi kali ni. Tapi Alhamdulillah everything is okay after that. Cuma masalahnya aku dengan Bron dah termasuk salah exit dari roundabout. Jadi aku try cari solution yang sepatutnya lah. Lepas jom, pusing sini. Slow sini. Kalau pusing sana jauh lagi. SD kat simpang dah sini je. Jom. Buang tak makan lagi tu. Itu yang dia confuse sikit tu. Dia kata kena cari something Wat Naha. Dia cakap orang Kelantan Wat Naha. Okey. Okey tu tegur. Nak gimana? Di Kuala Pilah. Wah, jauh ah. Jalan sini memang betul-betul syok. Layan corner. Orang kata asal saya. Sambil tengok. Tapi sayanglah ada sampah berlumpur sini. Mungkin dia buang secara illegal agaknya. So sampah-sampah ni mencacatkan pemandangan lah. Sebab kat sini tempat budak-budak cycling dia lalu kat sini banyak-banyak bukit untuk train. Dia akan
bau, pencemaran bau lah sikit untuk dia orang. Kalau kita yang naik motor ni sekejap je busuk dia kan, dia orang lama lah. Kesian. Depan ni kalau orang biasa lalu kat sini, depan sini ada satu tempat orang selalu ambil gambar, spot ambil gambar plastik. Jadi plastik ni adalah trend. Okey, ni genting peras. Maknanya daripada Sempang tu sampai kat sini lah. Aduh. Kompleks penjara. Kompleks penjara tu. Tengok pagar dia. Memang betul-betul dia jaga pagar dia. Berapa layer dia pagar dia. Oi, banyak betul tempat pengumpulan durian ni. Kalau lalu sini masa motor durian. Oh, banyak betul. Ni ada lagi. Ni Sempangnya kita boleh lawang. Kita ke depan lagi. Buat nahar kat sini pula. Buat nahar lagi. Lagi? Air? Apa dalam ni kak? Kosong. Kosong. Bung dia manis tapi Dia cicah dengan sambal. 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 Ingatkan ada durian. Tak tahu. Nampak akak bawa durian tadi? Tak ambil. Ha? Durian? Depan banyak jual sini pun ada. Depan ni ada durian. Durian. Oh. Oh, ni potong Ni asam keping. asam kopeng. Asam kopeng. Asam kopeng Air? Tak, saya nak teh panas dah, teh panas. Ada. Teh. Saya nak teh panas. Teh oh. Ni, Lagi? ini pekerjaan ni ambil ni. Oh ni. Dia manis kan dalam ni? Dalam ni manis kosong. Seorang lagi. Ambil 5 cukup. Dalam satu rasa. 5 boleh lah? Ni minta. Tak cukup je kita tambah. Kita tambah lah. Saya air suam saja. Okey. Tadi dah buat nahar. Buat nahar tu apa? Ni buat nahar lagi. Ha? Buat nahar tu. Buat menahan. Buat nahar alas perut. Orang sekadar alas perut. Alas perut. Tempayan ni macam mana? Tempayan ni, tempayan ni. Oh, ada dia punya tu, roti dia tu sebelum dia goreng. Ni dia. Lori tu bau. Ada rasa manis ke? Semua lori buat dia. Okey. Kita jumpa lagi. Okey bang. Assalamualaikum. Sana kan? Dekat Pertang. Pekan Pertang. Pekan Tertib Pertang. Sini ramai ni. VDS 1124. Ya. Sempang Karak Kuala Pilah. Jalan.
sampai pekan Kuala Pilah. Mana Kuala Pilah pekan tak. Ni macam jalan dalam nak pergi Kuala Pilah, pintas pergi ke pintas lah bukan tu lah, lebih kurang macam tu lah rupa dia. Aku pernah lalu tu memang nampak pemandangan bawah tu ada sawah, macam tu lah. Bawah tu ada rumah orang, lepas tu ada sawah, nampak orang cantik lah, tengok orang lalu. Macam jalan ni jalan shortcut lah, sebab jalan main road sampai full jam, orang terpintas lalu sini. Bye. Tanah dia licin. Dah sampai kat ni. Oh, Muhammad tu memang tak sabar tu. Oh, tengok tu. Oh, memang tak sabar tu. Oh, segitu semua dia punya lah tu. Itu lagi. Bawa ke sana. Okey. Oh. Mantap rasa okey. Berbalu lah buntut pedih. Ini botol kuning. Botol kuning. Tengok ni. Okey. Mantap. Kuning. Macam okey. Tunjuk sikit. Cukup bergas. Oh, bergas eh. Oh. Okey. Satu. Mana kata mana satu je lah. Satu. Sama ada kereta atau motor. Kat atas tu ada lah. Atas tu ada. Perasan tak atas tu? Ada lagi lah. Dia terletak lagi. Ni lah pokok kundang lah. Kalau orang tak pernah tengok, inilah pokok kundang. Dan tengok buah dia. Tu buah dia. Tu dia buah dia. Nampak tak? Okey, teka ni pokok apa ni? Buahnya macam ni rupa dia. Ini owner ni cakap ni bukan air biasa, ini adalah air bukit. Jadi itu yang dia warna dia kehijauan sikit. Memang sejuk dia cakap. Air bukit. Lepas tu dia overflow, sentiasa flow in saja. Nampak. Itu adalah sebenarnya kafe. Dia nak buat kafe. Cuma tak siap pergi kafe ni. Dia just kasih masing-masing berkumpul kat situ dulu lah. Dia kata kalau dah siap kafe ni nanti tempat minum boleh ada lah untuk pengunjung-pengunjung. Sebab akan datang nanti dia akan buat dekat sebelah sana tu.
ada beberapa lagi chalet kat sana. Dia punya big project lah. Ni bos besar. Tengah buat apa? Apa nama ni? Mesta, durian Mesta. Ni lah. Bukan durian lah, Manggis Mesta lah. Aduh, macam mana ni bang? Silap lah kan? Ni Mesta. Kita pergi tengok yang manggis yang biasa lepas ni. Ni manggis biasa. Ada perbezaan tak? Manggis biasa dengan manggis Mesta. Kiri ni Mesta, ini manggis biasa. So dia punya rasa dia kata tadi rasa juga dia punya rasa dia memang rasa macam dia cakap rasa macam dry sikit, rasa manis. Biji dia tak ada. Manggis Mesta punya isi dia. Dia lain sikit. Boleh cuba, boleh tanam. Cari saja benih dia. Tu. Oh ni apa ni? Nangka. Oh. Ini kalau laut macam ni, dekat KL ada dekat ni depan hospital Kuala Lumpur. Nama kedai dia restoran ayam kampung. Dekat dengan Rembayu. Keramik. Ayam. Ikan masin. Okey bang. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, sama. Okey. Okey, terima kasih. Dahsyat lah dia punya projek dia untuk dia buat eco tourism dekat tempat ni. Dia akan besarkan dia. Selesai solat zuhur dan baring-baring ala-ala take nap sekejap lah. Kita orang pun gerak lah. Sebenarnya kan, seusai kita orang solat zuhur, mata kita orang macam berat ya amat. Sangat mengantuk. Maklumlah lepas perkena durian dan makan tengah hari, rasa mengantuk tu memang mengantuk ya amat lah. Bak kata orang tak boleh bawa bincang lah. Ada lebih kurang sejam jugalah kita orang berada kat Masjid Ar-Rahman tu. Oh, rasanya aku pernah masuk jalan kat sini rasanya. Kita beli itik salai. Orang rumah minta ayam salai, tapi ayam salai tak ada, itik salai. Tadi punya lah panik. Rasa macam phone hilang. Padahal tadi tengok Waze pakai phone. Begitu Kak Radi, phone hilang lah, tertinggal agaknya. Lepas tu, ya ke? Tertinggal. Alamak. Lepas tu datang Rafi cakap, habis tengok Waze tadi pakai apa? Rupanya dekat poket lagi satu ni ha. Aduh, haru betul. Benda ni ada, panik je. Ini jadi bahan lah lepas ni, habis lah jadi bahan selama-lamanya. Pernah makan tak dekat di sawah? Siapa pernah makan di sawah kat sini kan? Memang best tau dekat ni. Dekat restoran dia. Sebab pemandangan dia ni memang berlatar belakangkan bukit yang sebelah kanan. Memang cantik gila lah. Kita melalui Bukit Putus. Jalan lama Bukit Putus. Yang dah jadi Bengkalai je. Tengok tak ada apa-apa lah. Actually boleh dimajukan depan ni kan, kalau dia nak lah kan. Sebab rider akan suka lalu kat sini lah. Tapi satu lah jalan ni kan, dia punya jalan dia banyak lumut. Jadi yang belah tepi-tepi ni penuh dengan lumut.
kurang dah lalu jalan ni. Sejak jambatan yang kedua tertinggi dekat Malaysia sudah dibuat kan. Jadi dia dah pintas kan, dia tak ikilas lagi dah jalan Bukit Putih ni. Jadi terbiarlah. Tapi kat sini memang banyak kisah-kisah mistik lah yang orang selalu cerita kan. Macam kisah mistik dulu kan. Aku ingat arwah penyanyi Spoon tu dia buang kat sini, rupanya bukan kat sini. Ride santai kan, tak payah kerja apa kan. Berat bagi dulu, relax dulu. Dengan tadi memang macam relax sikit. Dia balik ke rumah, dia akan rakam ni, rakam. Mana? Korang perasan tak bila waktu nak senja atau awal pagi, korang akan nampak pemandangan yang sangat cantik kat langit. Feeling tu lain tau kalau kita ride berbanding kalau kita memandu kereta. Sebab kalau kita ride, kita boleh nikmati pemandangan tu 360 darjah. Okey guys, alhamdulillah sampai dekat Batu Tiga Shah Alam. So setakat sini sahajalah video kali ini. Dan insyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang, pada ride yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.